setiap kisah akan adanya watak yang tersakiti untuk menggerakkan cerita. Memperkenalkan watak utama cerita kita, Jumaah binti Abdul Majid. Assalamualaikum, Era. Waalaikumsalam, Jumaah. Siap ke? Mestilah dah siap. Masuk buku boleh, Era? Awak cantik ke nak masuk buku? Jumaah merupakan janda yang telah beranakkan 3 orang anak. Malik yang bongsu, Budi yang kedua, Nadim yang sulung. Setiap kali raya, Nadim akan memasak rendang tok. Budi akan menyiapkan dodol. Malik pula akan membakar lemang. Selain daripada 3 menu wajib, baju raya pink juga adalah mandatori. Walaupun tidak maskulin, tapi itulah tradisinya. Raya kali ini bakal menjadi lain macam kerana anaknya serentak beristeri. Menantu pertama dari Sarawak, menantu kedua dari Pulau Pinang dan menantu ketiga dari Kelantan. Bunyinya macam meriah tetapi bakal menjadi parah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ni apa pasal korang bawa baju raya ni? Ha? Mak dah tempah. Ni baru je Mak ambil tadi. Budi, ni kenapa kau bawa balik barang dapur ni? Ni bukan bahan-bahan yang Mak nak tau. Oh, ni Mak. Isteri saya kata dia nak masak ketupat soto untuk Mak. Betul tu, Mak. Isteri Malik pun akan masak. Ayam buah keras nyonya untuk Mak. Isteri Nadim pun akan masak pindang ikan terubuk masin Sarawak untuk Mak. Kami semua dah sepakat. Tahun ni biar isteri-isteri kami yang masak untuk raya. Barulah meriah lain macam lauk-lauk raya tahun ni. Meriah apa pula dengan macam-macam lauk pelik ni? Dah, Nadim, Budi, Malik, ikut Mak pergi cari barang. Apa? Assalamualaikum, Zizan. Waalaikumsalam. Ni, buluh. Bagi 60 batang. Apa dia 60 batang? Ha. Kak bukan kata 60 batang, 100 batang, 200 batang, 300, 1000 pun saya tak boleh bagi, Kak. Habis orang borong, Kak. Hah, borong? Ya. Tapi Kak, saya ada daun irik. Daun irik ni biasa orang buat kelupis. Macam kat Borneo tu. Barulah lain macam. Macam mana rupa daun lirik tu? Macam ni. Assalamualaikum, Mak Ande. Potong. Buluh nak buat lemang ada? Kejap je, saya tanya Pak Pandey. Pak Pandey, buluh ada buluh? Buluh dah habis. Dah kena kokak dengan gajah. Lah, dah kenapa pula kena kokat dengan gajah? Entahlah. Bukan saya tulis skrip ni. Gelak, gelak. Ini semua salah korang. Korang balik lambat. Barang semua dah habis. Sampai buluh nak buat lemang pun dah tak ada. Mak, cuba bawa bertenang. Janganlah sampai jadi macam ni. Bini kita orang memang nak masak, Mak. Barang pun dah beli. Mak yang berkeras nak masak. Hei, korang yang bawa bini masing-masing balik ke rumahku. Ha? Nak salahkan aku pula? Balik rumahku ikut cara akulah. Mak, sabarlah, Mak. Bini kami pun first time berayan kita. Mestilah diorang excited nak share tradisi diorang. Betul tu, Mak. Bosanlah. Asyik tiap-tiap tahun makan benda sama je. Lepas tu, baju raya asyik pink je. Sampai aunty korang cakap macam ni pada mak ya. Korang ingat mak nak ke raya macam tu? Semuanya bersebab masa mak mula-mula kahwin dulu, mak mana reti masak. Bapa koranglah yang ajar mak sampai mak pandai. Semua resepi masakan raya tu, semuanya resepi dia. Kenapa baju raya kita asyik pink?
Sebab itulah baju raya terakhir yang dia pakai sebelum dia pergi operasi. Bila Mak lihat korang masak dan pakai baju raya tu, Mak rasa dia masih ada dengan kita. Itulah penggemar rindu Mak pada dia. Itulah saja memori yang membahagiakan Mak. Mak. Nadim, Budi, Malik, pandai korang cari isteri. Walaupun lauk-lauknya lain macam, tapi rasanya penuh dengan kasih sayang. Sama macam resepi masakan bapa korang. Nadim, Budi, Malik, anak-anak Mak. Mana menantu-menantu Mak? Mari sini. Jadi, apa moral iklan raya ni? Suami dia suka warna pink. Salah. Meriah lain macam! Betul, meriah lain macam. Sebab lauk-lauk dia macam-macam. Daripada Sarawak, daripada Kelantan, daripada Pulau Pinang. Tapi jangan lupa masakan lauk-lauk tradisi daripada keluarga Cuma. Tradisi kita bermacam-macam. Berbagai cara, aneka rasa. Saling kenali dan fahami makna di sebalik perbezaan. Barulah meriah lain macam.